takkanlah akhir sekali kain kapan yang akan menyempurnakan aurat kita. Kita ni baru ni tuan-tuan, kita menerima pemergian seorang anak kita tuan-tuan, Syakirah Hanan yang berada di Uniza. Dia meninggal dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan, dia merupakan satu teguran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan, dia meninggal dalam keadaan tuan-tuan dan puan auratnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak, ayah, abang, kakak, adik-adik saya, tolonglah kalau boleh saya merayu tuan-tuan dan puan, supaya kita boleh menjaga aurat kita sehingga nafas kita yang terakhir. Dia meninggal tuan-tuan dan puan di tempat kejadian. Tapi ketika mana polis bawa dia keluar, ketika mana bomba bawa dia keluar tuan-tuan dan puan, Allah jaga aurat dia. Berstokin tangan, berhandsok, stokin kaki, berhandsok. Allahu Akbar, jaga tuan-tuan. Kita tak tahu bila kali terakhir Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil kita dan bagaimana keadaan kita, bagaimana pakaian kita masa tu tuan-tuan dan puan. Jagalah aurat. Ini mahkota maruah kita yang paling tinggi. Kita tak tahu, serius tuan-tuan. Dalam keadaan kita tidak menutup aurat, dalam keadaan yang sempurna tuan-tuan dan puan, tiba-tiba Allah panggil kita, meninggal kita. Dalam keadaan tuan-tuan dan puan kita tidak menutup aurat yang sempurna. Malu tak kita dengan Allah? Sangat malu tuan-tuan dan puan. Takkanlah akhir sekali kain kapan yang akan menyempurnakan aurat kita. Beliau meninggal dunia tetapi menghidupkan hati orang yang berada di sekelilingnya. Semoga Allah meletakkan arwah bersama dengan kekasih Allah dan Allah menghidupkan hati dan juga jiwa kita agar kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan aurat kita tertutup dengan sempurna.